orang Cina dalam kata PKR dan juga DAP baca Quran, baca hadis. Walaupun dia baca tak betul pun tak apalah. Tapi baik dia baca daripada UMNO tak baca langsung. UMNO ni Islam yang bodoh, tak baca Quran, tak baca hadis. Mari DAP dengan Pakatan Rakyat, hak baru saja kenapa boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh merujuk. Soal jujur tak jujur tu dalam hati dia. Tapi paling kurang dia boleh merujuk kepada sumber-sumber Islam dan bercakap tentang soal keadilan, bercakap tentang buruknya rasuah. Sebab sekarang ini isu yang paling penting ialah isu untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Untuk Putrajaya, kami satu contoh kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ganti UMNO, pas ganti UMNO, tiada masalah, jangan risau. Ya, betul. Dabil. Boleh ambil tangan. Okey, alhamdulillah, insyaAllah. Jazakallah. Dabil.